Kan nanti orang cakap awet mana tu, aku nak urat. Sebahagian kandungan video ini mengandungi dapatan daripada kaedah ilmu kebatinan Islam Al-Haq di samping rujukan sejarah dan pengalaman di lapangan. Sekiranya anda tidak bersetuju atau kurang selesa dengan pendekatan ini, anda disarankan untuk tidak meneruskan tontonan. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Sokong misi eksplorasi sejarah kami. Imbas QR pada skrin atau layari jejakmisteri.com/sumbangan. Terima kasih atas sokongan anda. Bertemu lagi di channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Kali ini saya berada di Masjid Kampung Hulu, salah sebuah masjid tertua di negeri Melaka. Di belakang masjid ini terdapat tanah perkuburan lama yang menyimpan jejak para ulama, pendakwah dan masyarakat Islam terdahulu. Kedudukan tanah perkuburan tersembunyi di sebalik tembok dan bangunan masjid. Siapa sangka, di sebalik tembok ini masih tersimpan kawasan perkuburan Islam sejak ratusan tahun dahulu. Sebaik sahaja memasuki bahagian belakang masjid, kita akan melihat puluhan batu nisan lama. Ada yang kecil, ada yang tinggi dan ada juga makam yang dibina dengan binaan dinding tinggi. Di kawasan ini, terdapat sebuah papan tanda yang membawa kita menuju ke makam seorang tokoh bernama Said Abdullah bin Said Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun, maklumat mengenai riwayat hidup, tarikh kedatangan dan sumbangan beliau di Melaka tidak diketahui. Masjid Kampung Hulu dipercayai dibina sekitar tahun 1728 ketika Melaka berada di bawah pemerintahan Belanda. Pembinaannya dikaitkan dengan Datuk Samsudin bin Arum, seorang pemimpin masyarakat Melayu pada waktu itu. Masjid ini kemudiannya melalui beberapa proses pengubahsuaian termasuk pada penghujung abad ke-19. Apabila diperhatikan dengan lebih dekat, batu-batu nisan di sini mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeza-beza. Di bahagian tepi kawasan perkuburan ini, terdapat sebuah makam yang dilindungi oleh struktur berbumbung dan berpagar. Binaan ini membezakannya daripada makam-makam lain di sekeliling. Berdasarkan papan tanda yang ditemui tadi, kawasan inilah yang dikaitkan dengan makam Said Abdullah bin Said Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kedudukannya yang dipelihara secara khusus menunjukkan bahawa beliau dikenang sebagai seorang tokoh penting oleh sebahagian masyarakat. Sokong misi eksplorasi sejarah kami. Imbas QR pada skrin atau layari jejakmisteri.com/sumbangan. Terima kasih atas sokongan anda. Okey, sekarang ni kami dekat Masjid Kampung Hulu Melaka, dan ini saya dengan Ampun kita berada di belakang Masjid Kampung Hulu. Dan kalau korang nampak semua, kat belakang ni semua adalah makam-makam yang berada di belakang Masjid Kampung Hulu. Dan apa yang kita tengok, banyak nisan-nisan kat sini adalah nisan-nisan yang lama. Kebanyakannya ada yang menggunakan batu nisan laterite, kemudian ataupun batu merah ke. Kemudian ada penggunaan batu-batu yang moden lah, yang baru lah. Tapi yang lama tu yang menggunakan batu merah laterite lah. Dia
makam kat sini yang kita tengok kebanyakannya makam-makam daripada para ulama, agamawan, orang yang penyebar agama Islam. Jadi banyak makamnya terletak dekat Masjid Kampung Hulu ni lah. Jadi kat belakang masjid ni dia tak ada makam raja ke makam pembesar Melaka ke, tak ada lah. Ada tempat perkuburan tu. Buat perkuburan tu. Perkuburan orang macam ulama-ulama lah. Tempat perkuburan para ulama lah sini. Asalnya ada daripada Aceh sana. Kebanyakan ulama yang Kebanyakan datang sini untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kebanyakan makam kat sini daripada ulama Aceh lah. Jadi dulu hubungan antara Melaka dengan Aceh tu sangat rapat lah, sangat rapat. Jadi mungkin ada pertalian kekeluargaan dari segi hubungan kesultanan ke apa tu, mungkin ada lah. Dan sebab tu apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, Aceh banyak membuat banyak kali serangan lah ke atas Portugis yang berada di kota Melaka lah. Aceh paling banyak lah yang membuat serangan besar-besaran lah. Walaupun tak berjaya, tetapi Islam itu tetap ada kat sini. Islam tetap ada. Walaupun penjajah berjaya menakluk Melaka, tetapi agama Islam tu tetap subur lah dekat tanah Melaka ni. Masjid Kampung Hulu ni dibina pada tahun 1728. Masjid yang merupakan salah satu yang tertua di Malaysia lah yang masih beroperasi. Terletak di pusat bandar bersejarah Melaka. Masjid ni dibina semasa era penjajahan Belanda dan menjadi simbol keharmonian serta keunikan seni bina pelbagai kaum di negara ini. Okey, dari pada catatan sejarah ni bermakna kota Melaka ni dengan masjid-masjid memang habis. Dia dirobohkan. Tak ada apa yang tinggal. Jadi Belanda dapat tanah ini hasil daripada sokongan orang Melayu untuk menghalau Portugis, di mana Portugis keras dari segi agama. Dia tak nak agama Islam naik. Dia nak agama Kristian je lah yang naik. Jadi Belanda memberi sokongan kepada orang Melayu untuk menentang Portugis. Sebab itu apabila Belanda berjaya menghalau Portugis, Belanda semasa era Belanda tu masjid banyak dibina dekat Melaka ni. Jadi era itu Belanda dia tak menghalang perkembangan agama Islam, cuma ekonomi dan politik dia pegang. Itu bezanya lah. Jadi kat situ mungkin nampak Belanda ni macam ada toleransi sikit, ada bertimbang rasa sikit. Jadi zaman Belanda banyak agama masjid dibina, termasuklah Masjid Kampung Hulu ni lah. Jadi pengasas masjid ni adalah Datuk Samsudin bin Arum, seorang ketua masyarakat keturunan Cina yang beragama Islam. Di mana kami dan saya, akak saya pernah pergi makamnya, yang terletak kat mana saya tak ingat, dah lama saya pergi makam dia, yang dikatakan antara nisan Aceh yang masih cantik lagi kat Malaysia lah. Boleh tengok video saya yang lepas berkenaan Datuk Samsudin bin Arum. Kemudian keunikan masjid Kampung Hulu ni menampilkan gabungan dari bentuk Nusantara lah. Bumbung 3 tingkat seperti pagoda Cina, seni bina Cina yakni jubin dan ukiran, serta elemen Mor dan Belanda, pintu gerbang dan menara. Dia terletak di kawasan yang dahulunya penempatan komuniti Cina tempatan. Masjid ini telah diwartakan sebagai tapak warisan bersejarah lah. Itu maklumat tentang Masjid Kampung Hulu ni. Dibina pada era Belanda lah. Jadi saya rasa itu saja sejarah saya dengan akak saya pergi ke makam di Masjid Kampung Hulu Melaka. Dan jangan lupa untuk like,
share, komen dan subscribe channel ini. InsyaAllah akan ada video-video yang lebih menarik lah lepas ni insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.